semua budak. Bukan semua. Yang pertama, budak yang sudah mumayyiz. Yang belum mumayyiz, makruh buat datang ke masjid. Yang kedua, kanak-kanak yang mumayyiz, yang sudah beradab, berdisiplin, yang diajar adab, yang diajar disiplin ibu bapa di rumah. Itu hukum masjid. Itu panggil hukum masjid. Dia dalam kitab Fiqh Sam'udillah tu, didatangkan Ahkamul Masajid. Dia ambil daripada kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. 33 ahkam masjid. Hukum ahkam masjid. Ada yang haram, ada yang makruh. Dia hukum ahkam masjid. Haram ni macam orang nipah lah masuk masjid. Itu hukum dia ada 33 hukum. Hukum yang ke-26. Dimakruhkan bawa datang kanak-kanak yang belum mumayyiz ke dalam masjid. Lepas tu hadis Umamah Nabi dukung tu. Sayyidina Hasan Nabi dukung tu, panjang bicara dia. Jangan ambil satu hadis. Ulama sudah menetapkan hukum dengan hadis-hadis yang lain. Bila Nabi SAW bawa Umamah, cucu perempuan Nabi SAW dalam masjid, itu dalil tidak haram. Tapi Nabi buat sekali je. Nabi buat tu wahyu daripada Allah, nak menceritakan tidak haram, tapi makruh. Dalam keadaan bawa yang walaupun sudah mumayyiz, ni tambah belum mumayyiz, 4-5 tahun tu tak sepatutnya bawa. Orang nak ibadat. Orang nak ibadat. Ini bukan pasal. Nak ibadat. Tapi payah kita nak cerita. Sebab bawa tu hak setahun sekali sahaja nampak muka. Jadi mari dengan semangat serta kejahilan. Payah kita nak nasihat. Kalau nasihat balah pula jadi. Dibawa yang belum mumayyiz satu hadah. Bawa yang mumayyiz tapi degil lagi budak ni. Dia kata macam mana? Ni ada IP. Saya yang jaga bahagian masjid. Saya galakkan ahli jemaah, anak-anak supaya letak di sebelah, jangan letak di belakang. Dia pun bawa anak yang belum baligh pula ke dalam saf, hukumnya makruh pula satu laginya. Pun dia nak buat sebenarnya. Yang lebih berat lagi, dibawa ke sebelah dia tu yang belum mumayyiz. Masa ayah dia semayang, anak dia pusing. Tu kok. Macam mana cara nak mengatasi kejahilan seumpama ni? Ada orang anjurkan kalau letak anak di belakang dia bising, letak sebelah. Dia sudah melanggar tertib susunan saf yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim, hadis sahih Muslim, liyaliyanni minkum ulul ahlam wan nuha, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, wala takhtalifu, wa takhtalifa qulubukum. Hendaklah mengiringi oleh kamu akan datang kamu di kalangan orang yang baligh dan orang yang berakal. Nabi suruh letak belakang Nabi ni orang yang baligh, orang yang berakal. Ada ni belakang Nabi. Kemudian mereka mengiringi mereka, kemudian mereka mengiringi mereka. Mana apa ni? Lelaki yang baligh, kanak-kanak yang belum baligh, barulah pergi kepada perempuan. Disusunan hak Nabi susun. Nabi atur dah. Nabi kata, dan jangan kamu menyalahi susunan ni. Kalau menyalahi, maka bersalahanlah oleh hati-hati kamu. Tak bersalahan. Dia bawa budak sebelah kita. Kita boleh sembahyang dengan hati sedar. Nabi kata, jangan kamu menyalahi aturan Nabi ini. Kalau kamu menyalahi aturan Nabi, maka akan bersalahanlah, menyalahilah hati-hati kamu. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hendaklah kamu jauhi daripada hinga banga pasar. Ini hadis Muslim ni. Jauhi daripada hinga banga pasar. Ini Nabi bawa. Tapi nak cerita macam mana kalau kau tak belajar? Dimari dengan semangat serta kejahilan. Bukan boleh pahala, tambah dosa pula. Jadi dia rosakkan saf pula. Kita cerita ni yang belum balik. Tapi sudah comel semayang. Umur 10-11 sudah comel semayang. Tapi belum balik. Kita rebut saf dengan orang yang sudah balik, hukumnya makruh. Ada ni, makruh. Tapi dia semayang comel. Betul dia semayang comel. Dia ahli syurga. Dia mati masuk syurga. Kita utama orang tua-tua ni. Orang tua-tua ni ada dosa pahala ni.
yang nak kejar pahala fadilat sah ni. Utamakan mereka. Dia walaupun semai comel 10-11 tahun, dia belum balik. Pandai belum balik. Kalau dia mati saat tu, ke mana dia duduk? Dia ahli syurga. Kan mati sebelum balik ke ahli syurga kan. Walaupun anak orang kafir sekalipun. Kita jangan rebut sah. Hak ni macam medah ni, tapi cuma belum balik. Ni dok ni. Tengah semayang dia bermain-main di tengah saf. Mana apa? Memutuskan saf. Kalau yang belum balik duduk menyelangi saf, dia tak panggil putus saf. Sebab semayang dia saf, sebab dia sudah memayis. Tapi kalau kanak-kanak tu tak semayang, dia duduk pusing